Assalamualaikum, kembali kepada Spark Channel. Okey, sebelum aku nak pulang balik rumah lah, bercuti aku, so hari ni aku makan dekat Wangi Salai. Rasa puas hati negeri. Kalau kat luar ni, kalau korang tengok yang jam ni, tu gerobak salai tu. Memang ni lagi gerobak salai. Aku dah makan dah gerobak salai, so tak apalah. Kita pergi kat Wangi Salai lah. Sama je lauk dia, bukannya ada beza pun. Okey, jom kita tengok sini ada apa. Okey, dia lauk sama je ala orang negeri ni. Kalau dengan masak lomak ada, memang tak boleh pisah lah. Okey, kalau kat sini sama je. Cuma tengok, kita ada daging salai, ayam kampung, itik salai. Okay, dia ambil je. Bang, saya nak ikan pari je. Tadi nampak ni. Lagi ni lah ambil cedok ni semua. Konsep dia sama, rasa semua sama, tak ada lain je. Allah deh. Aku kalau pergi dekat belah selatan ni, Melaka ke apa, aku akan singgah ngah. Dan ni aku tunggu ikan pari masak. Berapa minit lagi? 15. Gua. Iyalah. Bagi masak ngam-ngam elok je. Cantik. Saja usik. Comel dia bang. Oh. Ni korang ambil makan dari Kedah, kami dari Kedah. Suka ambil shoot gambar ni. Itu pernah makan kat depan tu gerobak salai. Kita makan sini pula. Sama je saya. Yang viral tak viral je. Kadang-kadang benda viral ni tak sedap. Tak apa. Janji sama. Lidah lain-lain, tekak lain-lain. Alah, masing-masing jadi rezeki bang. Masuk perut, keluar balik. Tu je. Dah tekak ya habis. Ni tempat ambil air Okey. Nanti saya ambil Adik. Betul lah, cakap alah semua sama je. Tapi cuma kat sini abang tu kata dia pedas dia ada kurang sikit. Okey, tak apalah, sama je. Jadi masak lomak. Jom. So memang betul lah apa yang abang tu kata. Sini dia ada rasa kurang pedas sikit, tapi boleh makan. Anak aku pun makan. Ikan bakar. Ikan bakar dia sos dia. Sos dia kalau sedap. Sedap. So, sini banyak kedai daging salai. Kemana-mana pun korang pergi semua sama je. Tapi okay, ini bagi aku recommended. Recommended. Siput sedut ni. So, kalau singgah Negeri Sembilan, banyak pilihan. Okey, di antaranya kedai ni lah. Okey, Wangi Salai.
Selamat menjemput selera. Assalamualaikum.